Apa? Kenapa? Aku lewat dah ni. Helmet tu. Kenapa lagi? Ni, ambil ni. Kerja melek. Boleh gaji lagi belanja aku pula. Hello? Ambil barang ban dah. Atau kau ada? Boleh? Sekejap Okey. Hello? Ya. Sekejap. Terima kasih. Sama. Adik memang full time runner ke? Setakat ni full time lah. Sebelum ni study ke? Lama dah. Semua taruh tunggu kerja tetap ke. Buat runner dulu. Sebelum ni ambil account apa? Account. Kebetulan company saya ada nak ambil staff baru juga. Kejap saya ambil kad saya kejap. Ni kad saya. Nanti napa-napa WhatsApp saya detail lah. Terima kasih. Sama-sama. Pa, tunggu biar. Tunggu orang mai ambil. Tunggu Grab ke? Tak apa, mai Azam tu. Tak payah. Tak apa, mai je lah. Tak apa Azam mula. Tak apa kalau gitu. Esok pada training kan? Kalau Azam nak nombor boleh? Apa? Tak apa Azam, pagi dulu Apa mai sini? Aku duk lagak balik Musa tak ekak. Aku pun penat. Relaxlah ambil angin. Aku buat runner daripada pagi tu. Aku Gerah Gana? First day kerja okey? Enggak apa? Okey je. Aku training je hari ni. Training je. Dah orang nampak penat sangat. Dah nak buat kan ni? Mau makan dah? Makan dah. Ni pun 80 80. Gana aku tak ada duit dah nak beli ni. Aku dah suruh beli pun. Sorry apa. Duit aku kamu kat dia tu lah. Tak apa lah. Faham je. Ni. Tadi aku ada atas bagi kau kat ni. Lepas tu dia adalah tanya aku pasal kerja. Lepas tu dia ayat kat dia ni ada kosong. Lepas tu you wake up kat aku. You suruh aku mesej detail dia. Ya tak? Bagus lah tu. Agak-agak dapat lah kerja tu.
Lama dah kan cari kerja tetap? Amin. Terima kasih. Dengan sebab apa? Sebab mu ada tanya aku proses. Aku takut mu je. Lupa aku bila mu cari gigi. Oh, kecek gitu. Molek ngak. Mu. Takkan aku nak tinggal mu. Orang hak ada. Tanya aku susah gini. Cari gigi singgah kedai makan jap Mana duit ya? Ada? 10 ya? Pahah, lalu nasi bujang sepinggang. Takkan nak kosi. Oh, Allah setakat kursi pinggang rumah. Aku kesah pula. Tapi kalau Umi tok aku kursi hati, aku yang pilih untuk tinggal mu. Kan best. Kalau aku ada duit macam lelaki lain. Mu minta gapo pun aku boleh beli. Ni. Mu minta nak beli nasi pun aku tak mampu nak beli. Sia kamu Mai pulak sayang aku. Mu tahu tak? Inilah cinta sebenar. Kalau mu ada duit, mu akan dapat puan hak mu nak. Tapi kalau mu tak ada duit, mu akan dapat puan hak ikhlas terima mu. Macam aku. Ku pilih hatimu, tak ada ku ragu. Mencintamu adalah hal yang terindah dalam hidupku, sayang. Pa. Apa awak agak ni? Dok lagi? Apa kena buat Pandai? Dok, tapi kalau apa buat esok boleh tak? Dah lihat, tak apa. Hazan je. Kita di depan tu. Boleh. Okey je. Ni kena gini. Ni apa kena tanda 1, 2 dengan bawah ni. Lepas tu belakang ni. Sini 1, 2. Okey, last. Ni, sama je. Okey, bagi dah apa? Nak hujan apa? Dah balik ni apa? Motor ke? Mari Zan tahu. Kalau balik motor basuh lagi. Tak apa, marilah. Zan tahu, mari. Mari je lah. Ya. Pa, baik. Zang, Epa balik dia Dah buat apa pula? Epa dah sedap Epa duduk lagi ni Dah buat apanya? Zan nak hantar Epa balik je kan? Bukan nak colek Epa. Pa, Epa suka makan sukiah? Sedap Telia pula Zang sebut Tak apa. Jom. Awal lagi nak balik Zal manja je. Tak apa Zang Epa saja je Ya, tak saja. Tak apa, mari Zal manja. Tak apa Zang Epa tambuh Dah buat apa marah Zal ni? Epa duduk selesa Azang gini Kalau dengar yang kita selesa Maka kita berjalan apa pada kisah Tapi kalau dengar orang yang duduk selesa Makan kat hotel pun belum tentu yang penuh. Tak apa Azang. Terima kasih. Aku tunggu mu ambil Adi.
Aku ingat kamu tidur ke kenapa? Aku kodok leh. Tadi pun macam nak ujang. Lepas tu Zang nak atur aku. Gitu je lah. Aku dah orang pelik pun lah kamu. Aku minta maaf sebab buatmu mikir pelik ke aku. Tahu lah apa. Aku rasa tak layuk dengan mula ni. Yalah. Mau kerja sedap dah ni. Aku duduk gini lagi. Aku ikutlah mu nak gapo. Masa mu tahu jaga batas. Tak apa aku pergi dulu lah. Ni. Aku boleh dah kerja tu. Esok aku start. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Epa. Dah kerja ke ni? Duk lah. Duk bersihat sikit hari ni. Dah sihat ke balas Mak Pek tu? Mak Pik mana? Mak Pek mari ambil Epa dengan mutuk mu tu lah. Duk Apa Zang panggil Mak Pik? Dia memang Mak Pek kan? Gini apa? Zang nak terang benar dengan Epa. Sebenarnya Zang suka Epa dari first kerja. Zang. Kenapa Kenapa? Tak salah pun Zang lebuh perasaan ke Epa. Lagipun Epa bukan bini orang. Tapi Epa ni kasih orang. Setakat kasih. Kapal terbang pun boleh rapah bah. Tinggallah Mak Pek tu. Bukan ada masa depan pun. Zang. Mu cakap mula sikit. Mu tahu tak Mak Pek tu siapa? Tu tunang aku. Mu tahu mana tak ada masa depan? Kena pudok. Pakai otak lah sikit cakap tu. Puan. Bapa ni bukan cuti ke hari ni? Orang lain je cuti. Tapi awak hari ni kena OT. Ha? Oh, jadi saya kena pergi office ni? Tak apa, saya pergi sendiri tak apa. Siapa suruh awak masuk office hari ni? Dah tu? Kerja awak hari ni layan saya je. Lain kan Layan saya lah. Teman saya buat kereta, teman saya makan, itu ini. Faham? Faham tapi kenapa? nak apa? Betul dah sini pun ada? Ya betul dah ni. Lepas tu saya kena tunggu sini kau ikut puan ni? Tak ya. Gini mulai hari ni, awak pakai je kereta ni. Okey? Biar betul puan. Ya betul lah. Selagi jam yang saya bagi tu, awak jaga molek ni. Terima kasih puan. My pleasure. Lepas ni, dekat office je awak panggil saya puan. Luar office awak panggil saya Zati. Jangan panggil saya puan. Okey? Okey puan.
Pa. Ke tepi yang bawa Kereta buah aku. Dia biar aku bakar. Buat apa you kata kamu? Tahu saja dia aku. Ni jet pun dia beli kat aku Macam mana? Bohmu hok peluang tu ke? Tenda tu lah. Ya janda kang. Rasa pelik ke bagi macam-macam gini? Pelik apa ya? Saja dia aku. Baik dia tu. Kalau gapo lah make pelik. Kau hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi tinggalkanku, lemasku dalam sepi. Hujan yang turun ke bumi, membawa rindu yang membunuh. Kau biarkanku sendiri, malamku tanpa mimpi. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawan? Mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang? Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawan? Angin membawalah cintaku, menghapus rasa rindu. Bagai siang tanpa mentari, biar ada yang menemani, kau tetap dekat di hati. Dok Mak apa bermuka dengan kau? Bukan waktu kerja. Dah nak waran dah. Dah pekor. Takkan tak saya awak. Orang lain kerja kau. Pas kerja dok layan dah. Pelik bohmu Tak nak pelik-pelik Mu ni. Dia pelik kenapanya kau mu nak kira masa? Hello puan. Zati. Ayah. Boleh. Aku tunggu kereta.
Pai. Apa aku tengok pelik pun dia ni ah. Azrai pun aku tengok kalau muka lain lah ni. 24 jam ngebuh dia. Aku ni kenapa bagi dia? Dok ku. Azrai buat pelik-pelik belakang ku. Dia sayang ke aku kang. Positif pa, positif. Pa. Mu ni buat apa? Mu tu apa? Dah habis boh kau. Ada apa kau? Ya Allah. Mu ni buat apa? Mikir ngarut sangat. Aku dengan Sati tu, boh dengan stah je. La ilaha illallah, buat apa mu mikir gitu ha? Boleh tak mu jangan negatif sangat? Mu percaya kat aku You. Kenapa ni? Muka nampak macam takut je. Tak ada gapo lah. Pandai you layan I, Nanti kita check in kat KL pula. Nampak view kat FCC. Romantik. Dok aku. Sati. Berani you tak nak layan I, You nak ke I tarik balik semua yang I bagi kat you? Dah, jom. Azrai. Betina mana pula ni? Azrai, I tengok dalam You jangan lama sangat. Nanti I rindu kat you. Faham. Aku agak dah. Memang main dengan janda tu. Gapo ni, Pa? Mu tanya aku apa? Mu cek dengan dia tadi? Mu tanya aku pergi apa? Setan lah mu ni. Pa. Aku terpaksa, Pa. Mu tak payah kerja aku kan? Aku dah faham kerja mu ke? Aku dah faham nafsu binatang awak mu. Pa. Aku buat semua ni untuk masa depan kita. Lepas pada aku dapat target aku stop buat semua ni. Untuk demi masa depan kita, Pa. Pa tolong. Percaya kat aku ke? Sayang, please. Aku sanggup berapa sebab nak tengok mu kenyang. Aku sanggup sipang setiap saing aku untuk bina masa depan kamu. Tapi mu pilih untuk jadi hamba pemuah nafsu betina sial tu. Aku ingatkan selama ni aku kutip mata dalam lumpur. Rupanya aku kutip siapa kok paling jijik. Tepatnya memang kat bawah kaki orang macam ni. Bukan kat sebelah aku. Jangan pernah rasa bangga sebab berjaya tukar kesetiaan dengan kesenangan. Sebab suatu hari nanti kesenangan tu akan buang macam mana buang aku hari ni.
Moga mu cepat mapuh lelaki sial tu. Coba